Dia bukanlah satu benda yang boleh dirawat dalam masa sehari dua. Tidak. Dia sangat memerlukan konsistensi yang tinggilah untuk merawat dia. Satu benda yang mungkin addiction yang baru zaman-zaman sekarang ni adalah addiction dari segi penggunaan phone ataupun internet. Conference yang saya pernah pergi tu, doktor tu daripada Jepun lah. Dia cakap, sebab satu soalan yang selalu saya dapat daripada parents, macam mana ya anak saya ni duk main telefon je, tak nak belajar. Lepas tu bila suruh buat homework pun main telefon, bukan buat homework. Macam kalau tuition sepatutnya tengok online, tapi duduk main game. Dan di Jepun, yang doktor saya share tu, di Jepun, apa yang mereka buat untuk dia kembalikan anak-anak ini kepada kurangkan dia punya ketagihan tu adalah dengan cara dia letak anak-anak ni dalam satu sekolah yang macam asrama lah, macam itu. Mungkin tapi perlu diganti aktiviti dia dengan aktiviti lain. Contohnya bercucuk tanam ke, bersenam ke, arts ke. So maksudnya mungkin apa yang kita boleh apply di sini adalah mungkin kita tak adalah nak letak anak kita tu dekat satu tempat yang macam asrama tu, tidak. Tetapi apa yang boleh saya katakan di sini, maksudnya bila parents dia aware yang anak dia ada isu ketagihan ni, kita nak tarik gadget tu daripada anak-anak, kita perlu replace lah. Kena replace dengan sesuatu yang lain.